wardrobe Sarawak. Kopi kena kedai. Yes. Hey, hi. Kita orang tengah catch up. Yeah. Kita tak catch up tu guys. Okay, so persembahan you Bella, oh my god, it was so good. Thank you, Amy. And then I macam terkejut you, YB kita boleh juga join. I teringin sangat nak dengar you menyanyi. Tak apalah. Itu untuk Ini senang je. Tumpah si air tu je kan. Tumpah si air. si air. Sebab awal-awal dia kata kena nyanyi. Si air. Best job. Okay, kita dah tumpah si air. Apa kata sekarang kita nak tumpah the tea pula, boleh tak gang? Okay. Tumpah the tea apa? Takut pula bila media tanya. Spill the tea, but okay, kami ada soalan pasal, okay, kita nak cakap pasal childhood love lah hari ni. Sebab kita ada magical vibes yang korang dah bawakan kepada kita punya live stream. So Amy nak tanya, nak korek sikit, nak kupas sikit pasal you guys punya childhood loves, which are very sweet and innocent. Boleh tak ceritakan apa-apa yang menarik pasal childhood love, pengalaman yang you pernah ada? Saya nak bangkang. Apa? Kenapa kita nak cakap tentang yang lepas tentang hari ni? Oh my god, kalau nak cakap tentang hari ni, I lagi juga sebenarnya. Baik tu YB. Okay. Lepas tu dia kacau you balik. Takut. Kenapa Bella dengan Aini pandang kat tunggu saya? tau. Bella ada backup tau. I'm Ladies here first, tau. ladies first. Yes. Okay, ladies first. Ladies first. Oh, Ya, saya dah dengar Jadi dah Bella banyak nak cerita start tak? Bella. Ha. Boleh je. boleh je. Okay. Okay, masa Macam mana tu? kecil Bella memang suka betul pergi kedai-kedai runcit. Of course. Okay. Dapat duit walaupun shilling-shilling je. Mana childhood love ah? Oh, pegang tengah. Childhood love ni. Pegang tengah. Pegang tengah. Childhood love lah ni dengan my sister. Okay. Dan kita orang akan contohnya mana yang I suka. Lepas tu kalau I tahu apa yang dia suka tu macam duit tu tak cukup kan. Dia akan macam tak apalah mengalah for my sister. Oh, sweetnya. Yes. Okay, so Amy ada soalan. Amy nak membantu YB kita ni. Hmm. Kalau Bella pergi kedai runcit, apakah benda paling cute yang Bella rasa seorang lelaki boleh belikan untuk Bella? Benda yang paling Bella akan macam hargai. Wow, buku Kat nota kedai- ada. kat- Ada buku I nota. tolong you tahu. I tolong you tahu. Saya nak buku nota ni mana? Tulis cepat. Kat kedai runcit. Kat kedai runcit. Dia kena simple tapi macam meaningful untuk Bella. Oh, faham? Sekejap. Bella rasa Menemukan tadi kat luar tu. taklah. I mean untuk live. Tak lama tak ada kita live. Okay. Nervous pula tiba-tiba. Saya tadi sambil dengar Bella nyanyi, saya terpukau bukan setakat mendengar suara Bella. Banyak gula-gula. Banyak gula-gula. Gula-gula zaman sekolah dulu. Mestilah sebab kita kan kat kedai runcit Dr. Kadir. Tapi kedai runcit je jual kasut sekali. Yeah. Yeah. So what shoes are you wearing? Yang Dia ni. macam ada matchy-matchy. Yes. Cantik kan? Ya. Yeah. Tapi nampak macam yours macam you nak jadi ballerina. Drift ballet. Drift ballet nama dia. Drift ballet. Yeah. Macam mana drift ballet tu? How do you combine being a ballerina and Tak, dia the macam drift in front dia tetap feminine tapi at the same time dia very comfort lah, selesa. fan lah? Tapi ada rahsia yang mungkin ramai orang tak tahu. Apa dia? Boleh cakap ke? Tak boleh, jangan. Apa dia? Dah nama rahsia tak boleh lah. Jangan. I think you know which one about your shoes. Boleh lah. Tak, Bella, saiz kasut dia sangat kecil. Sampai kasut paling kecil, saiz paling kecil bagi Dr. Kadin, tak ada bagi Bella. So in reality, even though it looks everything is fine, dia letak banyak, what cushion? No, it's not cushion. Dia letak tisu. Because her size is 3.5. 3.5 is basically for a kid. Kid? Astaghfirullahaladzim. Tak. Sekurang-kurangnya sebab saya suka, so saya pakai juga. Paling kecil size 5. 3.5 to 5, that's a huge difference. Statis itulah. Tak muat. Tapi okey je, cantik je kan? Betul tak? Kita beritahu Dr. Kadin mesti ada untuk ni. budak-budak. Sebab kita ada seorang di sebelah ni. Janganlah. Okey, jadi ada apa-apa lagi nak sampaikan kepada semua yang datang pada malam ni? Bella happy sebab masih ramai lagi. Masih bersemangat, semua cantik-cantik. Apa cover line? Bukan cover line. Oh, Jeremy nak pick up line. Oh. So YB dah kehabisan pick up line ni. Kenapa saya selalunya pick up line paling mantap adalah Bella tau. Saya ni dia kena macam in the moment and on the spot. Macam mana tu? Why did you help me? Okey, boleh. Apa persamaan YB dan Dr. Kadin? It will be some random. Ini berasaskan logik atau memang Jawab je YB. persamaan? YB dan Dr. Kadin. Kadin. Yes.
have absolutely no idea. Dua-dua istimewa. This is exactly why I leave it to her lah, bab-bab macam ni. Oh my god. Okay, thank you very much, Bella. Okay. Sama-sama.